Tahukah anda, jika anda sering berasa jantung berdebar-debar, berat badan turun tanpa sebab, sentiasa berasa panas atau mudah berpeluh, jangan abaikan simptom ini. Ia mungkin petanda hiperthyroidisma, iaitu keadaan apabila kelenjar thyroid menghasilkan hormon secara berlebihan. Walaupun kecil, kelenjar thyroid memainkan peranan penting dalam mengawal metabolisme, degupan jantung, suhu badan dan penggunaan tenaga. Hiperthyroidisma lebih kerap berlaku dalam kalangan wanita, namun lelaki juga boleh mengalaminya. Antara simptom yang sering dialami ialah jantung berdebar-debar, berat badan menurun walaupun selera makan meningkat, mudah berpeluh, cepat letih, kerap membuang air besar dan bagi sesetengah pesakit, mata kelihatan membonjol. Ramai beranggapan penyakit thyroid hanya berlaku apabila terdapat benjolan pada leher. Sebenarnya, tidak semua pesakit mempunyai benjolan yang boleh dilihat atau dirasai. Jika tidak dirawat, hiperthyroidisma boleh menyebabkan gangguan irama jantung, kegagalan jantung dan osteoporosis. Berita baiknya, hiperthyroidisma boleh dikesan melalui pemeriksaan doktor dan ujian darah. Kita boleh dirawat dengan rawatan yang sesuai. Jika anda mengalami simptom ini atau mempunyai sejarah keluarga penyakit thyroid, jangan tunggu sehingga gejala menjadi lebih serius. Dapatkan pemeriksaan awal. Diagnosis dan rawatan yang tepat dapat membantu mencegah komplikasi serta meningkatkan kualiti hidup.